tahun 2080. Wah, dunia ni dah berubah sangat lah. Dunia semakin maju. Semua benda canggih dan automatik. Teknologi berkembang melangkau imajinasi manusia. Tapi kenapa saya rasa macam ada yang hilang? Namun sesuatu yang amat berharga telah pergi. Di sekolah masa depan, teknologi menguasai segala-galanya. Macam mana ya murid belajar tanpa buku? Kita dah tak perlukan bahasa lama lagi. Kenapa diorang cakap macam tu? Saya nak cari perkataan merdeka lah. Hah? Tiada data? Perkataan ibu pun tak ada. Perkataan ayah pun hilang. Perkataan demi perkataan mula hilang. Macam mana kalau semua perkataan hilang? Sarah menemui arsip lama yang telah ditinggalkan. Ini mesin apa Ha? Pemadam kenangan? Ha? Awak siapa? Aku adalah Wira, penjaga terakhir bahasa Melayu. Bahasa kita sedang dipadamkan. Kamu mestilah mencari 3 kenangan bahasa. Baiklah, saya akan lakukannya. Sarah menuju ke tahun 2026. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu, bahasa ilmu ataupun bahasa perpaduan. Baik. Oh, barulah saya faham. Bahasa membantu kita untuk cari ilmu. Ke mana pula kali ni? Wah, ramainya orang kat sini. Wahai anak, ambillah kenangan jiwa bangsa. Agaknya lepas ni kita ke mana pula ya? Teknologi boleh maju, tetapi bahasa Melayu kekal selamanya. Sarah memperoleh kenangan masa depan. Sarah memperoleh kenangan bangsa. Demi bahasa Melayu, kenangan ini bukan untuk saya seorang, tetapi untuk generasi akan datang. Bahasa ialah warisan yang dipelihara. Hari ini saya berjanji, saya akan terus menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu terus hidup. Bahasa Melayu terus hebat. Untuk generasi seterusnya.